macam mana? Mada yang untuk buat, tapi Mada dia tak dapat buat. YB, cikgu A. Kalau hang tak faham, kalau hang tak tahu, jangan buat pada tahu. Ni saya nak cerita ni, hak depa mai duk terjun kemarin ni. Depa duk terjun, depa ikat tali, depa ikat pada traktor depa tarik. Ni nampak. Parit ni adalah parit buang. Lokaliti di sini adalah blok LBD 10 Matang Mahang. Nah, buang ke mana? Buang ke Sungai Cangilih. Bila sini sumbat, maka depa di sebelah atas tu tenggelam. Jadi, projek ni yang sebenarnya telah diberi kepada unit di sini, unit Matang Mahang. Mesyuarat yang telah diadakan di rumah ketua unit pada 6 hari bulan yang dipengusikan oleh Cik Ani sendiri. Minta supaya ketua unit menguruskan, dan ketua unit telah melantik Pak Tam. Daripada 6 hari bulan sampai 26 hari bulan, tak buat. Lepas tu bila tak buat, depan sebelah sana tak boleh buat bendang, parit sumbat, dia keloi, dia terjun, keloi dia tamat Hari ni saya nak cerita. Saya nak cerita bahawa hak cikgu tak faham tu, memang cikgu tak faham. Sebab cikgu kata Mada tak buat apa. YB kata Mada tak buat kerja. Padahal Mada wilayah 2 telah lantik ketua unit Matang Mahang yang mesyuaratnya dipengusikan oleh Cik Ani. Dan seterusnya melantik ketua unit. Dan ketua unit seterusnya melantik Pak Tam untuk buat ni. Depa tak buat. Bila depa tak buat, depa marah kat Mada. Pembohongan YB. Pembohongan cikgu. Fitnah cikgu adalah cikgu kata Nak dia macam mana? Mada yang untuk buat, tapi Mada dia tak dapat buat. Mada tak buat. Padahal semua proses ni adalah proses Mada. Hak tak buatnya kawan-kawan cikgu. Jadi sebab tu saya beri amaran. Kita buat kerja untuk petani kita. Kita buat kerja untuk peladang kita. Kita jangan politikkan isu-isu berkaitan dengan Mada. Jangan fitnah, jangan politik isu-isu berkaitan dengan peladang kita. Jom kita sama-sama tolong dan bantu peladang kita.